Assalamualaikum. Jumpa lagi hari ni. Hari ni kita ada satu kereta. Boleh katakan kereta ni kereta klasik yang telah di-restore lah. Sebelum tu kita walk around dulu. Sambil-sambil walk around kita bercerita sikit pasal kereta ni lah. Ini kereta model Mercedes Mercedes-Benz 280e. 2.8 cc, 2800 cc lah, automatic. Kereta dah restore. So, kau boleh tengok lah dalam gambar. Dia letak E500 tu, dia bukan E500 lah, dia E280. Masterpiece. Kepada peminat-peminat ataupun kolektor, boleh dapatkan kereta ni. So kereta ni nak jual, so owner buka harga 25,800. Boleh nego. Direct owner. So kepada sesiapa yang berminat, boleh tinggalkan nombor kontak, komen kat bawah. Nanti kita akan minta owner call korang lah. Okay, sekali lagi ni model Mercedes-Benz E280 yang telah di-restore. Cat baru. Korang boleh tengok cat dia cantik. Kemudian dia masukkan sport rim yang besar ni lah. Berapa inci sport rim ni? Sport rim, siap tayar. Bunga tayar pun cantik lagi. Dia ada disc brake depan belakang. Memang sport rim original Mercedes . So kereta ni kereta restore. Kita tengok bahagian dalam. Kita mula dengan bahagian belakang dulu. So menurut kata owner, dia dah restore seat semualah. Okay, dia dah restore. Ni door panel dia. Ni kereta untuk kolektor . Ini kolektor punya kereta. So kereta tahun 1993. So dia tak adalah teknologi macam zaman sekarang. Fahamlah, ini kereta kolektor. So ni seat dia. Ini bahagian bumbung. Semua cantik lagi. Kereta bebas accident, bebas banjir. So mileage sekarang 242,000. Dia ada sekali datang dengan Android player kat sini. Ni dia punya knob lah. Dia knob, dia punya power window semua. Pakai power window . Lepas tu ni ada lagi lah controller dia, tak banyak, dia sikit. Jadi simple je. Dia bukan kereta Mercedes yang zaman sekarang lah, yang banyak sensor. Ini dia simple sahaja. Tak ada apa nak cerita pasal Mercedes lah. Cuma dia kepada yang minat untuk collect, inilah kereta dia. Nombor sekali jalan WDC 668 ni senang-senang kaya maksud dia kalau tak silap saya. Senang-senang kaya. Nombor ni pun kalau bid pun tak murah 668 ni, lagi WDC kat depan, dia klasik. Nombor asal Kereta dah tak ada hutang bank. So boleh kena bayar cash lah kalau kepada sesiapa yang nak beli tu. Ni dashboard dia, tak ada pecah. Dashboard pun cantik. Memang dia jaga, dia restore. Dia restore balik kereta ni lah. So dia punya wiper pun sebelah je. Dia single arm wiper. Jom kita tengok bahagian enjin dia. Enjin. Okay, kejap kita minta owner bukakan bonet depan dia untuk tengok dia punya enjin . Ini owner memang dia peminat Mercedes lah. So dia nak jual Mercedes ni pun, dia nak beli Mercedes yang lain pula. Cat baru, bukan cat. Memang dia dah restore balik. Okay, mari kita tengok enjin dia. So inilah dia nadi untuk kenderaan ini. Enjin 2800 cc. Color merah. Dia punya tutup enjin depan, aircon sejuk beku. Dan kereta ni owner kata dia buat daily lah. Buat daily. Tak ada masalah so far. Sebab kereta ni bukan ada banyak sensor ke apa ke. Dia model lama, dia very simple. Tak ada sensor apa yang complicated.
Memang cantik. So di mata kolektor cantik. Kalau yang minat model baru memang dia kata sebaliknya lah. Ya, ini kepada peminat-peminat ataupun pengkolek, inilah dia kereta dia. So sekali lagi kereta Mercedes-Benz E280 Masterpiece tahun 1993, cc 2800, transmission automatic. Owner buka harga 25,800, nego. So kepada sesiapa yang berminat, tinggalkan nombor telefon korang kat bawah. Nanti kita minta owner telefon korang lah. Jadi saya rasa setakat tu saja untuk video pada kali ini. Cuma hari ni kita tak ada test pula enjin ni kan. Kita nak dengar bunyi enjin ni lah sebelum kita tamatkan video ni. Okey, sekejap bang. Sekejap kita minta owner start. Kita nak dengar bunyi enjin dia. Dia datang sekali dengan alarm sistem lah. Alarm sistem pun ada. Android pun ada. Reverse camera tak ada. Owner kata start sekali je hidup. Kita tengok betul tak start sekali je. Betul lah. Start sekali saja. Hidup. Tengok enjin dia. Saya tak tahu lah korang boleh dengar ke tak boleh dengar ke bunyi enjin dia. Tapi inilah enjin dia. Tak ada kasar. Halus saja bunyi enjin dia. Jom kita masuk lagi sekali bahagian dalam. Aircon sejuk aircon sejuk. Android player. Okey. Jadi itu saja video saya pada kali ini. Sekiranya korang berminat, korang boleh tinggalkan nombor telefon korang kat bawah untuk saya minta owner hubungi korang direct lah. Eksperimen apa tu? Owner nak buat eksperimen. Dia letak air. Ish. Tengok enjin dia tak ada gegar. Mana mounting kereta ni memang cantik. Tak bergegar, tengok. Enjin hidup nampak tu. Belting semua jalan. Mounting baru Mounting enjin baru. Banyak dah dia dah habis duit dekat kereta ni dah. Banyak dah. So kalau korang beli dengan harga 25,800 memang berbaloi lah. Sebab kereta ni start jalan je. Tengok lagi sekali. Tengok air. Steady je air tu. Okay guys, jadi saya rasa setakat tu saja video saya pada kali ini. Kepada yang belum subscribe, yang pertama kali tengok channel ni, bantu saya dengan korang punya subscribe dan komen, share lah. Kalau ada kawan-kawan yang nak beli ke, yang tengah mencari ke, korang share video ni Jadi setakat tu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.